Makin power. Ni sekarang dia 10 malam terakhir kan Yop kan. Orang dulu masa zaman kita budak-budak, sekarang orang dah tak gunakan bahasa tujuh liko, malam tujuh liko. Malam tujuh liko. Malam tujuh liko. Malam tujuh liko mesti ada apa? Itu saya pun dah lupa dah. Panjut. Panjut lah. Yop, orang Perak Yop. Janganlah buat malu. Pasal memang pesta panjut lah sekarang ni. Panjut Yop. Janganlah buat lupa Yop. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan kat yang menonton ni. Kalau kita ikut sekarang, orang lebih suka menggunakan panjut plastik Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Tapi dalam masyarakat Melayu dulu selalu kita gunakan malam 7 liko. Jadi apa? Yang ni 7, ini 10. Apa dia? Apa dia? Perempuan ada maklumat tu, kongsikan. Sila orang kata sila. Kita pun tak adalah kita tahu semua benda yang kita tak tahu, kita cakap terang-terang, betul Yop kan? Ya, betul. Benda kita tak tahu, kita jangan duduk mereka-reka lah. Padahal kita tak tahu kan. Biarlah kita Kalau minggu depan kat Kuala Kansar penuh lah panjut tu. Panjut tu besar-besar lah tu. Okey Yop, ada pengalaman membuat panjut? Ada buat panjut dengan buluh. Buat panjut macam-macam lah. Dulu sedap Yop. Dulu saya bukan pasal apa. Dulu bag kalau kita nak buat apa pelita ke pelita dengan panjut tu bukan sama lah kan. Dulu sedap. Kita pergi ujung kampung, ada rumpun buluh, kita tebang kan. Tak, ceritanya masa kita remaja dulu, masa kita kecil dulu. Macam saya remaja pada tahun 90-an. Saya dengan adik-beradik saya, baik lelaki baik perempuan, kami pergi cari buluh apa sendiri. Tebang buluh, pegang parang. Bulan puasa kan, betul tak? Bulan puasa. Bulan puasa. Tapi sekarang ni kalau kita tengok anak-anak remaja umur 14 tahun, 13 tahun sampai umur 17 tahun lah, 15 tahun, pergi tebang buluh, pergi bawa parang, tak payah tebang buluh lagi, bawa parang. Orang dah cakap apa dah? Persepsi masyarakat tu berbeza. Dulu kalau tengok budak-budak ni macam sekarang ni lah, kata minggu depan dah dekat nak raya kan, budak-budak kampung dah pergi cari buluh lah, cari apa kan, bawa parang lagi. Orang tu nak pergi nak cari buluh lah tu buat panjut kan. Kalau sekarang budak buat parang, macam-macam andaian orang. Orang pun ada cakap apa ni, tengok dia tebang buluh lagi, ada orang tangkap gambar lagi, tengok nanti kanak-kanak remaja bawah umur dipaksa bekerja buluh. Itu zaman-zaman fitnah. Tengok budak-budak sekarang, budak-budak zaman sekarang kecil-kecil dah bawa parang dah. Ni gangster apa semua. Padahalnya benda itu normal pada tahun 80-an, 70-an, 80-an, 90-an dulu. Budak bawa parang tu dia mana tahu, orang kampung dah tahu. Terutama dah dekat-dekat nak raya ni kan. Dia pergi nak buat panjut, lepas tu cari buluh. Dah tahu dah dia. Lepas tu ada yang tak best dia Yop, nak cari buluh untuk buat pelita panjut ke apa kan. Ada yang membawa air tin satu. Itu biasa. Dia sebenarnya tuan-tuan dan puan, masa kita kanak-kanak, selalunya umur saya masa saya sekolah rendah, memang biasalah puasa separuh hari tu. Kita belajar puasa. Masa kita belum akhir balik lagi. Bila akhir balik tu kita belajar berpuasa lah penuh macam orang dewasa. Tapi pada usia remaja tu cabarannya lagi tinggi daripada zaman kanak-kanak. Pasal kita duduk puasa apa, lepas tu masa yang Yop gila kat Yop kita pula separuh. Kalau zaman kita budak kecil, zaman kita sekolah rendah, kita bawah penguasaan mak bapak kita penuh yelah. Bila kalau remaja, salah memang kena lah. Bila remaja, separuh daripada kehidupan kita dah kat luar dah. Mak bapak dah tak kontrol sangat. Dah tak kontrol lah. Pasal mak bapak dia takkan kontrol remaja. Kalau dia kontrol remaja, remaja dia pun masa remaja pun sama juga kan. Jadi masa kita dah banyak kat luar dah, berbanding kat rumah. Yang tu time tu lah masanya dah mula dah belajar mountain puasa. Puasa yang Yop. Betul. Di situlah remaja tu mulaannya. Tapi Yop, kalau bulan puasa ni yang kita tak akan boleh lari kalau kita zaman remaja kan nakal lah apa semua kan. Menghisap rokok Yop. Hisap rokok ni memang sedap. Tapi bau je tu. Bulan puasa semua orang tak hisap rokok. Bau lah. Bau balik rumah konon lah nak hisap, lepas setengah jam pun bau lagi kan. Tuan-tuan perempuan, bukan kami nak promosi rokok. Kita tak promosi rokok. Generasi kami ni yang lewat 40-an hingga 50-an. Survivor tinggi. Dulu kami ni kat kampung-kampung, orang perempuan pun hisap rokok. Nenek tu sentil. Kampung saya tu kat Kuala Kansar panggil sogek. Sogek. Pun hisap cerut lagi. Perempuan hisap cerut. Lepas tu gobek majoriti orang hisap rokok kan. Betul. Lepas tu makan sirih. Betul. Makan sirih. Orang sekarang tak tahu lah kan. Ada orang kaitkan, semalam ada sahabat saya kaitkan dengan budaya merokok ni. Dia kata orang putih yang bawa, penjajah bawa. Saya sangkal tak. Sebelum orang putih datang, penjajah datang, orang dah merokok dah. Orang hitam lah merokok ni. Bukan
bukan orang hitam putih orang coklat ke, bukan kita nak cerita macam tu. Dia tak merokok. Okey. Dan mungkin dia memang anti sikit dengan rokok. Kan kemarin lah dia cerita lah, dia kata rokok ni sebenarnya penjajah yang bawa nak bagi orang kita, sebab dia tak hisap orang kita hayat. Teman cakap salah tu, pasal budaya merokok ni seluruh dunia. Betul. Habis orang aborigin, orang asli, tak kira lah dia kat mana pun, dekat Indonesia, kat Malaysia, kat Australia, ke dekat Afrika, dia pun ada hisap tembakau kan. Kamu nak tuduh penjajah yang bawa tembakau tu? Betul. Tak boleh. Kan kita tahulah mungkin dikaitkan dengan rokok-rokok moden yang duduk dalam kotak. Itu memanglah benda tu orang putih yang bawa. Rokok-rokok dalam kotak tu kan. Betul. Tapi budaya merokok, smoking itu budaya yang dah lama. Betul dah. Yalah. Habis rokok daun, takkan kau cakap rokok daun tu daun dipah orang dulu kan. Yang buat. Dulu mana datang daun dipah kan, gulung. Itu culture, part of culture. Dan culture tu pula mungkin bagi orang rasa sekarang ni kebanyakan orang bersetujulah dia satu culture yang tidak menyihatkan, datang mudarat kan. Yang tu. Tapi tak boleh cakap itu. Kadang-kadang kita berhadapan, tuan-tuan dan puan, ni lari topik daripada pengalaman puasa. Kan kita berhadapan dengan orang-orang yang apa benda yang negatif pada pandangan mata dia, semua negatif. Lepas tu semua nak kait dengan penjajah. Lepas tu dia mengajak orang supaya membenci orang lain, padahal kau tak tahu pun benda tu. Tapi bulan puasa paling akan kantor tak puasa kalau isap rokok Yalah, bau. Bau. Okey ada satu tip Makan budu bau ke? Ada satu tip saya nak cerita, ada satu tip nak hilangkan bau rokok tu. Bukan nak hilang bau rokok. Kadang-kadang budak-budak dulu pandai kan. Konon dia kata, kita tanyalah dia kan, kita tanya orang tua kita, tanyalah kita kan, kau isap rokok tak? Kita jenuh lah menepik. Tak ada, tak isap. Betul? Tapi dia bapak saya, dia ambil tangan, dia cium. Tangan tak boleh menipu tangan. Mulut boleh makan gula-gula hack, betul tak? Tapi kalau tangan nak tipu macam mana cerita je benda tak expect tau benda tak expect. Kita isap rokok tepi rumah, konon bawa kolong rumah kan, isap rokok, cucuk rokok apa semua kan. Orang tua duduk kat atas tengah tidur apa semua kan. Okey lah, tak apalah. Lepas tu kita masuklah rumah, orang tua baulah. Kalau macam mak kita kan baulah pasal dia tak isap rokok kan. Itu sensitif lah. Dia kata kau isap rokok, kita mati-mati menafikan tak isap, padahal kita dah isap rokok kan. Bau tu. Yalah, tapi kalau hari bukan bulan puasa, kita akan makan gula-gula hack contoh kan. Mana kita cover dekat mulut kita je. Kat tangan, jari tak? Jari. Benda tu selalu kita akan lupa Kita akan fikir jari-jari ini semua nakal. Kita akan fikir mulut, bila isap rokok mulut bau. Tapi kita tak fikir, kita pegang rokok. Jari lah. Betul. Itu bulan puasa lah. Itu pengalaman saya lah kan. Lepas tu benda ni saya duduk bercerita anak buah saya tu, kita faham lah, remaja kan memberontak kan, buat benda yang dia nak explore kan. Itu cerita nak-nak tu tuan-tuan dan puan, cerita benda-benda nak. Nanti nak tanya ni. Amalan rupa kita kalau bulan puasa ni, buka puasa, minuman apa paling amalan bila tengok dia menjeleji ayo lio? Sirap Bandung. Sirap Bandung, letak cincau, lepas tu aiskrim soda. Aiskrim soda, lepas tu letak dekat ni waktu ni. Saya pula. Saya buat sendiri minuman banyak. Sebenarnya memang kita terliur bila kita berpuasa, kita tengok waktu pula panas. Sampai pukul 3, pukul 4 petang, kata kita pergi bazar Ramadan pukul 4 petang. Kadang masih panas lagi. Kan? Bila tengok ayo cendol tu kan, menjeleji cendol kita. Meleleh. Kita pun beli selalunya. Lepas minum cendol tak larat nak makan benda. Cendol ni satu minuman yang mengenyangkan. Betul. Dia bukan minuman saja, dia makanan sekali lah. Cendol tu kan. Dia minum dah makan sekali. Okey, kita teruskan dengan apa malam. Tapi ni pasal minuman tadi. Kalau kat rumah kami tu, kami kerap buat sirap laici. Memang kegemaran kami keluarga lah. Sirap laici Sirap laici. Itu pun menarik juga. Yalah, pasal cerita pasal ni tengah berpuasa kan. Tengah puasa. Kita benda apa pun, ais meleleh pun kita kata selalu sirap laici lah kami buat rumah tu. Okey. Tapi kalau kita pasal malam selepas tarawih tu kan masa tu panjang kan. Dan masa tu, masa lepas orang semua pergi tarawih, kita ada masa, kita budak-budak kan, kita ada masa yang panjang dalam masa tarawih tu sehingga pukul 10 kan. Ada aktiviti lain
macam contoh main meriam ke selain panjut? Itu biasalah. Main meriam tu adalah. Meriam apa? Meriam apa yang Tapi saya biasa pernah main lah meriam tanah lah. Okey. Kalau betul Yop memang pernah main, nak tanya, apakah bahan-bahan yang digunakan? Kabaik. Bahan kabat tu. Kabat tu dalam bahasa ni orang KL nak mudah faham apa? Belerang. Belerang lain tu. Kabat tu dia macam belerang kuning kan? Belerang kuning tu. Dia kabat ni. Dia macam tanah liat apa dia? Bila kena air. Bila kena air tu nanti dia akan berbuih. Dia melegak. Lalu kan dulu orang buat guna untuk pelita kabat kan? Yalah dulu. Pelita cap butterfly tu. Dia kena guna kabat. Kabat dia kena letak air. Memang saya ingat dah lupa. Dulu saya tahu buat benda tu. Yalah pasal dah berpuluh tahun dah mana. Dah orang tak guna. Dulu ingat lampu gasolin. Yang pump tu lampu letak kan. Minyak tanah. Dia punya minyak apa orang panggil? Dia bukan minyak tanah, minyak gas. Minyak gas. Yang tahu lepas tu pump kan. Pump. Dia punya macam bal tu. Dia macam kalau kita tengok lembik bal tu bukan tungsten ke? Dia lembik kan? Dia lembik. Lepas kita pump dia kembang. Dia macam kain kan? Dia macam kain. Dia bakar itu ke? Dia punya sekali guna kan? Dia sekali guna je. Besok dah tukar lain kan? Dia jadi kena. dulu orang pakai gasolin tu, orang beli benda tu lah, yang macam mentol tu. Panggil bulk lah. Tak tahu nak panggil apa. Dia macam teman tu pegang, dia macam kain je. Tapi benda tu kalau cari sekarang tak jumpa dah. Tak jumpa dah. Ada tapi dia jenis kain yang dia terbakar tau. Dia macam magnesium ke apa. Tak tahulah. Teman pun pernah baca. Teman pun pernah baca benda tu. Teman rasa memang pelita minyak tanah pun rasa dulu. Pelita minyak tanah masa tidur tu, pelita yang gambar itu malam ni ni tengok termenuk amoy kan ada pelita tidur lah tu. Ni dia mesti ada pelita tu, mesti ada bedak kotak. Pasal bedak apa orang panggil? 80-an saya merasa lah rumah kami tak ada elektrik, kami guna pelita lah. Lepas tu bedak sejuk kan mesti ada. Pelita tu, bedak kotak tu. Bedak apa nama dia? Dia ada nama tu Yop. Aku tak tahu. Bila tidur malam tu ada pelita amoy tu. Lampu tidur lah tu. Itu bahaya bagi orang-orang yang bachelor father Yop. Tengok pelita je kan. Lepas tu kami tidur dalam kelambu. Kelambu lah, nyamuk kan. Kampung kan banyak nyamuk. Yalah. Bukan kampung sekarang kat bandar melambak nyamuk. Nyamuk kat bandar lagi gila pula. Nyamuk denggi. Nyamuk Aedes. Yang bawa denggi tu. Nyamuk kampung Yop, dia gigit gatal tapi dia lepas tu dia hilang kan. Dia gatal sampai kerut, sampai apa? Sampai mengelupas kulit pasal gatal lah. Itu lah nyamuk hutan. Apa lagi cerita kita? Saya dah tak ada cerita. Saya cerita malam. Masa raya pula apa selalu buat? Sebelum raya kita akan cover cerita ni. Raya buat apa pula? Kita raya dah Yop, kita berehat dulu selepas ni. Nanti kita sambung balik. Okey, kita sambung balik. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang dengan tagline dengan pandang sana Yop, pandang sana. Kita nak tengok pasal raya pula. Pasal raya. Nanti mungkin kita ada lagi podcast baru yang kita akan cerita pengalaman raya pula kan. Okey, kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Dengan tagline. Jangan lupa tagline kita. Makin legend, makin power.